Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TVPSS Sarjana. Hari ini pada tanggal 28 Februari 2026, SMK Seri Sarjana mengadakan majlis penetapan target SPM bagi tingkatan 5. Majlis ini adalah untuk memberi ruang kepada calon-calon untuk menetapkan sasaran pencapaian akademik yang jelas dan realistik di samping meningkatkan komitmen, motivasi dan kesedaran terhadap hala tuju masing-masing menjelang SPM. Ayuh kita saksikan suasana pada hari ini. Melukis seorang tak tahu harganya pengerasnya untuk aku membubuh diri di sini. Tetaplah mengeji, berputarlah dunia, katalah apa saja, aku takkan berhenti melukis senja sendiri. Seteru yang ketawa, teman yang hasad rasa, pejamkan dua mata, rempuk saja. Maju selaju mungkin, tegak menunggang angin, selagi ada nyawa, rempuk saja. Melukis senja. Hello, hari ini kita bersama Hanisha daripada 5 Cengal. Hai. Okey Hanisha, apa penetapan target awak untuk SPM tahun ni? 8A. Oh, wah banyaknya. Ya. Okey, apa perasaan awak selepas penetapan target SPM tadi? Saya rasa gembira dan bangga sebab sekolah kita berusaha untuk dapat GPA 4.20. Okey, itu saja. Jumpa lagi next time. Bye. Bye. Hello, hari ini kita bersama Mikael daripada 5 Penaga. Hi guys. Okey, Mikael nak tanya, untuk penetapan target SPM tahun ni, awak kena dapat berapa A? Untuk saya tahun ni saya target untuk dalam 3A ke 4A. Okey, apa perasaan awak lepas penetapan target SPM tahun ni? Saya rasa saya kena rajin untuk belajar lagi dan saya kena tunjukkan dan saya mampu dapat lebih daripada 3A. Okey, saya yakin awak mampu. Okey? Okey, itu saja. Bye. Hello, hari ini kita bersama Sankitana daripada 5 Belian. Hi. Okey Sankitana, kita nak tanya berapa awak punya penetapan, berapa A untuk awak punya penetapan target pada tahun ni? Actually, I got 5 A's from the school. Oh, okey. Bagus. Okey. Apa perasaan awak lepas penetapan target SPM? Actually a bit disappointed because I was hoping the school at least give me 6 A's for my BM, but I'm gonna try and achieve it and get more. Oh, you gonna prove them wrong? Yes. Oh my god, I support you for it. Okay, that's all from us. Thank you. Bye. Hello, hari ini kita bersama Imaira daripada 5 Kiara. Hai. Okay, berapa A yang awak kena capai untuk SPM tahun ni? 5. Okay, apa perasaan awak lepas penetapan target SPM? Saya rasa saya kena bekerja lebih keras untuk sampaikan target tu jadi real. Okey, saya akan support awak dari jauh. Saya pun. Okey, itu saja buat kali ni. Bye. Terima kasih kepada pelajar tingkatan 5, ibu bapa dan penjaga yang berjaya hadir pada hari ini. Diharapkan dengan majlis ini, murid-murid tingkatan 5 akan terus berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Itu saja buat video kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye.